warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nurfatin Hanis dan ini merupakan rakan seperjuangan saya. Saya Dia Irhina. Dan saya Zahira Kristina. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang satu topik utama berkaitan dengan kedaulatan Malaysia yang melibatkan 3 dimensi utama iaitu udara, air dan darat serta implikasi konflik yang wujud terhadap keselamatan dan kestabilan negara. Kedaulatan bukan sekadar garis sempadan di atas peta, tetapi juga melibatkan ruang udara, perairan dan kawasan darat yang menjadi tempat tinggal para rakyat. Pergi ke Kedah bersama-sama. Jangan lupa makan laksa. Kedaulatan negara tanggungjawab bersama agar negara kekal aman sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurfatin Hanis binti Abdullah. Hari ini saya akan membentangkan mengenai konflik udara. Secara ringkasnya, konflik udara di Malaysia berlaku disebabkan oleh pencerobohan tentera asing. Contohnya, tentera Cina yang telah menceroboh masuk ke ruang udara negara kita. Selain itu juga disebabkan oleh pertindihan wilayah dan cabaran pengurusan Flight Information Region yang menyebabkan kedaulatan negara kita terancam. Konflik ini berlaku disebabkan oleh faktor geopolitik, kepentingan strategik serantau dan ketegangan hubungan antara negara-negara terlibat. Situasi ini menunjukkan bahawa kepentingan ruang udara Malaysia perlulah dipertahankan demi menjamin kedaulatan negara kita. Implikasi konflik ruang udara Malaysia amat signifikan kerana melibatkan keselamatan negara, hubungan diplomatik negara kita dengan negara lain, ekonomi dan imej negara kita. Percobaan ruang udara menyebabkan keselamatan negara kita terganggu dan hubungan diplomatik antara negara. Oleh itu, Malaysia haruslah memperkukuhkan pertahanan ruang udara Malaysia dengan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan mematuhi undang-undang antarabangsa supaya keselamatan ruang udara Malaysia terpelihara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahira Kristina binti Muhammad Zamri. Pada bahagian ini, saya akan membincangkan konflik kawasan perairan atau kawasan maritim di Malaysia serta implikasinya terhadap kedaulatan dan keselamatan negara. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang dikelilingi laut dan sangat bergantung padanya sebagai sumber ekonomi, perairan ataupun laluan antarabangsa. Oleh itu, sebarang konflik yang melibatkan kawasan laut memberi kesan sangat besar terhadap negara. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara maritim kerana mempunyai kawasan laut yang luas dan kaya dengan sumber semula jadi seperti hasil perikanan, minyak dan gas. Namun begitu, kawasan perairan Malaysia sering kali terlibat dengan konflik maritim. Antaranya yang pertama, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Spratly yang melibatkan beberapa buah negara serantau. Konflik ini berpunca daripada kepentingan geopolitik, kekayaan sumber semula jadi, kepentingan strategi ketenteraan dan laluan perdagangan antarabangsa. Keadaan ini menjadikan kawasan ini sering mendapat tumpuan kuasa luar dan berpotensi untuk menjejaskan keselamatan negara. Seterusnya, yang kedua, konflik maritim dapat dilihat melalui kes Pulau Batu Putih yang melibatkan pertikaian kedaulatan antara dua buah negara iaitu Malaysia dan Singapura. Kes ini membuktikan bahawa kelemahan pengurusan dan dokumentasi kedaulatan wilayah memberi kesan yang besar terhadap kedudukan geopolitik dan hak kedaulatan negara. Akhir sekali, yang ketiga, Malaysia turut berhadapan dengan kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang melibatkan pertikaian kedaulatan antara Malaysia dan Indonesia. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa menunjukkan bahawa
Pengurusan dan pentadbiran berterusan terhadap sesuatu wilayah memainkan peranan yang penting kepada hak kedaulatan sesebuah negara. Konflik perairan di Malaysia memberi pelbagai implikasi yang serius. Yang pertama, dari aspek keselamatan. Konflik ini mengancam keselamatan para nelayan tempatan. Nelayan bukan sahaja berisiko untuk kehilangan pendapatan, tetapi mereka juga terdedah kepada ancaman daripada pihak asing. Seterusnya, dari segi hubungan antarabangsa. Konflik maritim dapat menjejaskan hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara yang terlibat. Jika isu ini tidak diurus dengan baik, keadaan ini berpotensi menjejaskan kestabilan serantau. Kesimpulannya, konflik maritim bukan sekadar isu perairan negara, tetapi ia juga melibatkan kedaulatan dan keselamatan negara. Oleh itu, pengurusan konflik dengan bijaksana amat penting bagi memastikan perairan negara kita kekal aman dan sejahtera. Apabila kita bercakap tentang konflik darat, sebenarnya ia merujuk kepada isu yang melibatkan sepadan negara dan juga keselamatan dalaman. Di Malaysia, konflik darat ini biasanya berlaku di kawasan sepadan, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak, kerana kawasan ini bersepadan dengan negara jiran. Antara isu utama konflik darat ialah aktiviti penyeludupan. Aktiviti seperti penyeludupan dadah, senjata, barangan bersubsidi serta pemerdagangan manusia sering berlaku di kawasan sepadan darat. Kawasan yang luas dan sukar dipantau sepenuhnya oleh pihak berkuasa menjadikan aktiviti ini akan terus berleluasa. Isu ini memberi kesan yang sangat besar kepada negara Malaysia. Konflik darat juga turut menyebabkan beban ekonomi dan sosial kerana pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk membiayai kawalan sepadan dan operasi keselamatan. Pada masa yang sama juga, masyarakat setempat akan terjejas dengan perubahan sosial dan peluang pekerjaan. Kesimpulannya, konflik di udara, darat dan air memberikan implikasi yang besar terhadap negara kita. Oleh itu, mempertahankan keselamatan negara merupakan tanggungjawab kita bersama demi mewujudkan Malaysia yang aman dan sejahtera. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.